Assalamualaikum geng. Nampak Pak Long ada di dalam, macam dalam store kan, tapi bukan dalam store, dalam motorhome. Model apa motorhome tu? Jom kita tengok. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Okey, di belakang Pak Long ni adalah satu unit Mercedes Remo. Panjang dia 24 kaki. Ini dia. Okey, motorhome ni customer Pak Long buat pre-order. Pasta ada di Jepun ni. Tu. Model ni didatangi dengan diesel. Enjin dia 2.7 diesel turbo. Okey, ni di bahagian utama dah. Pemandu utama dah tu. Dashboard memang dah cantik lah. Okey, jom Pak Long review di dalam dia. Okey, di dalam dia besar, auto start complete, main naik. Okey, ruangan memang betul-betul selesa. Bila malam tempat ni kita boleh jadikan katil, dan waktu siang kita nak buat makan, nak meeting, memang selesa. Okey, pemandu di atas okey, boleh access naik terus ke atas. Boleh naik atas. Yang amat-amat selesa lah. Amat-amat selesa. Dewasa 2 orang, kanak-kanak 3 orang. Macam ni geng. Okey, ni almari baju dia. Tu. Besar. Okey. Unit ni lah betul-betul besar dia. 2 family boleh masuk. Nampak mai tengok. Tu. Ni. Sini lagi. Atas ni boleh duduk 3 orang dewasa. Dan yang best lagi ni. Ni boleh masuk dalam. Motor 2 biji boleh masuk. Okey geng, ni yang best sekali. Kereta ni siap. Dengan customer ni request nak aircon solar. Okey, aircon solar apa dia? Masuk aircon solar. Aircon siap. Okey, alhamdulillah Pak Long dah sampai dekat R&R Tasik Darul Aman. Okey, jom kita ke rumah owner untuk sisi penyerahan lah. Okey, jom follow Pak Long. Terima. Bila berlabuh tabir malam indah.